Alauddin, buat lawak. Baik. Kenapa komputer selalu sejuk? Kenapa? Sebab dia banyak Windows. Uh, Tak mengapa, Nasir. Saya tahu awak tak gelak, tapi saya akan teruskan lagi kalau awak mahu. Okey, silakan. Kenapa ayam menyeberang jalan? Sebab? Untuk sampai ke seberang jalan. Itu lawak tahun bila? Saya tidak pasti, tapi mungkin bukan setua itu, Nasir. Saya tak cakap pun setua mana. Cuba lagi. Baik. Apa yang lebih laju daripada internet? Apa? Ibu yang nampak lampu dapur masih terbuka. Tak. Tak. Tak, Alauddin. Ya, Nasir? Tak kelakar lagi kan? Saya akan cuba yang lain. Awak memang tak kelakar ke? Kalau ikut reaksi awak, memang tak kelakar tadi. Tapi saya tetap ada Maksudnya di sini. awak memang tak kelakar? Saya tak akan rumuskan begitu, Nasir. Cuma mungkin kita belum jumpa selera humor yang Buat tepat. lawak yang betul-betul kelakar. Baik, seorang lelaki masuk ke kedai buku. Dia bertanya, ada buku cara jadi kaya? Penjual jawab, ada, tapi buku itu habis dibeli orang yang nak cepat kaya. Itu lawak ke? Ya, itu percubaan lawak saya tadi. Tapi kalau awak tak Saya rasa baki kelakar, akaun bank saya lagi kelakar. akaun bank biasanya tak buat lawak. Tengok, Tapi jawapan macam ni lah masalah dia. Baik, Nasir. Saya nampak apa yang awak maksud. Saya akan cuba satu lagi. Mungkin yang ini lebih kena dengan selera awak. Okey, teruskan. Baik. Kenapa ikan hidup dalam air? Kenapa? Sebab kalau hidup dalam Milo, ia akan jadi masalah. Alauddin. Ya, Alauddin, Nasir. awak dah berputus asa ke? Belum, Nasir. Saya masih di sini, bersedia untuk Okey, terus teruskan. mencuba. Baik. Kenapa kucing suka tidur? Kenapa? Kerana dia penat menjadi kucing. Saya dah mula kesian dengan awak ni. Saya hargai simpati itu, Nasir. Tak ada satu Saya pun cuba. yang buat saya gelak. Saya minta maaf, Nasir. Awak tahu tak, Saya kalau awak manusia biasa, dah lama kena bu. Nasib baik saya bukan pelawak profesional, Nasir. Awak memang bukan pelawak langsung. Itu juga satu kemungkinan, Nasir. Okey, last chance. Satu lawak terakhir. Baik. Kenapa saya susah buat Nasir gelak? Kenapa? Sebab saya bukan pelawak. Saya mangsa.